kos sara hidup nang tinggi sejak dulu lagi. Dan seiring dengan kenaikan kos sara hidup, ramai yang nyalah kerajaan. Tetapi, mun kita nanggap pada golongan yang kerap menyalahkan kerajaan tu, walaupun dah bertukar hingga 10 Perdana Menteri sekalipun, mun sidak si menabung, kewangan sidaya akan tetap di tahap biasa aja. Menabung tu tuan-puan perlukan disiplin, dan disiplin tu perlukan konsisten. Mun tuan-puan cuba untuk menabung tetapi siada duit lebihan, solusinya adalah tambah pendapatan. Mun tuan-puan cuba menabung tetapi duit simpanan tuan-puan tu mudah bocor ataupun bubus, solusinya simpanlah dalam bentuk emas. Duit tu hakikatnya memang untuk dibelanja, tetapi emas tu hakikatnya untuk disimpan. Tuan-puan boleh engkah target yang pertama, simpanan kecemasan untuk 1 bulan pendapatan. Katakanlah gaji tuan-puan tu sekitar RM1,500 hingga RM2,000. Tuan-puan boleh engkah target untuk dapatkan 5 gram yang pertama. Mun tuan-puan gaji sekitar RM3,000 hingga RM4,000, tuan-puan boleh target untuk dapatkan gold bar 10 gram. Dan mun tuan-puan tu bergaji sekitar RM7,000 hingga RM8,000, tuan-puan boleh engkah target untuk dapatkan 5 dinar. Tuan-puan boleh mulakan dengan menabung di akaun emas gram. Fokus saja pada pertambahan gram, bukan pada harga emas. Bila dah cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk hantar emas tuan-puan tu terus ke alamat ataupun rumah tuan-puan. Kami percaya, emas yang pertama yang tuan-puan pegang tu akan menjadi penguat untuk tuan-puan terus menabung. Jadi, si perlulah nak nyalahkan kerajaan dan mengharapkan kerajaan untuk ubah hidup tuan-puan. Mulakan langkah pertama dengan berdaftar secara percuma sebagai ahli public good. Caranya, tuan-puan boleh isikan detail di beg bio bawah. InsyaAllah kami akan hubungi tuan-puan untuk bantu tuan-puan dengan sebaiknya.